Jom aku share dengan korang 3 sebab kenapa aku suka duduk US. Apa benda yang best? Yang paling best sekali, yang pertama adalah masa aku pindah dulu, diorang buat service door to door. Semua benda dalam rumah aku, semua diorang pindahkan, semua diorang packkan. Aku tak sentuh satu pun. Sampai ke sini pun diorang unpack. Ni aku tunjuk korang video dia macam mana. Memang 3 orang ni buat laju gila. Semua diorang buat sendiri. Termasuk kotak, termasuk lori apa semua diorang buatkan. Yang keduanya, diorang bagi relocation assistance. Diorang dah sponsor yang aku pindah-pindah tadi tu. Lepas tu diorang bagi duit $12,000 just untuk korang datang sewa Airbnb ke apa ke untuk 2 minggu, nak makan, nak travel flight apa semua. Aku pakai untuk hantar kereta aku juga daripada Salt Lake City ke California. Kalau drive dalam 10 jam kot, naik flight dalam sejam lebih, sejam setengah. Untuk transport kereta aku je, cost dia dalam $2,000 lebih. Laju juga dalam berapa hari, 3-4 hari macam tu dah sampai lah kereta aku. Lepas tu aku sampai, aku sewa Airbnb dalam 2 minggu macam tu untuk sementara aku cari rumah. Selain dari itu, diorang juga ada bayar agent $750 kot, just untuk tolong korang cari rumah sewa. Masa aku mula datang tu, agent tu connect dengan aku. Dia tanya aku lah, aku nak duduk rumah yang macam mana, 1 bilik ke 2 bilik, bajet dalam berapa sebulan untuk sewa, nak duduk dekat mana, area mana. Dan dia akan tolong carikan lah beberapa calon berdasarkan kriteria yang korang bagi. Lepas aku dah provide semua tu, dia setkan lawatan untuk kita dekat 5 tempat tu. Dia datang ambil kita dekat rumah dan dia bawa kita pergi tengok tempat tu. Dengan adanya benda tu mudah lah. Tak ada lah korang susah-susah nak cari sendiri rumah, penat-penat kan. Sebab nak pindah ni memang leceh. Jadi dengan ada semua benda tu, senang. Dah lah kita nak pindah tempat baru kan. Memang orang kata banyak lah pressure dia nak start kerja baru lagi.